You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dalam keadaan negara sedang menghadapi COVID-19 yang masih belum reda, saya rasa semua kita terpanggil untuk menjaga SOP dengan sebaik mungkin. Okey, kita tak nak cakap mengenai COVID kerana kita terpaksa hidup dengan COVID dan pada ketika ini kita telah memasuki fasa endemik yang mana kita terpaksa hidup dalam keadaan di mana kita bersama dengan masyarakat yang lain hidup seperti biasa. Okey. Sebenarnya saya tidak mahu upload terlalu banyak video kerana nanti apabila konten terlalu banyak dan ia menjadi sampah kerana orang tak berapa suka dengan apa yang kita katakan. Saya pun tak nak mengomel banyak-banyak. Saya nak direct seperti mana yang saya janjikan, iaitu saya akan berbicara mengenai MAY. Yang mana MAY telah berpecah anggotanya dan ada yang telah menubuhkan MAX. So sekarang kita ada MAX, MAY. So dua-dua mereka ni adalah sahabat-sahabat kita, memerlukan sokongan daripada peminat untuk naik dan meningkat maju. Baru-baru ni saya telah bercakap mengenai Man, May dan AG, bagaimana mereka dalam persiapan untuk menyediakan dua buah single yang mana saya telah mendengarnya. Begitu juga dengan Yus dan Abu dalam kumpulan May. Saya dengar cerita mereka telah mendapatkan drama baru dan juga penyanyi baru. Selepas AG keluar, mereka telah ambil satu penyanyi baru dan kemudian saya dengar mereka tukar lagi penyanyi itu. Ini saya confirmkan dengan Brother Yus. Saya call dia, saya tanya khabar dia. Alhamdulillah mereka sihat walafiat dan maju jaya, progress ya. So saya suka kalau mereka ni dapat hidup dengan cara tersendiri masing-masing. May dengan cara May, Max dengan cara Max, tak ada kutuk mengutuk fans ya, jangan menjadi batu api. Ya, kita kena be realistic. Ya, kalau kita dulu kita minat Man dengan AG ataupun Yus dengan Abu, so kita jangan jadi batu api laga-lagakan mereka. Saya lihat dalam komen-komen yang ada dalam YouTube saya yang saya berbicara mengenai penubuhan MAX, ada yang kata Man sampah lah, ada yang kata Abu dengan Yus lupa daratan lah, Man dengan AG dengan tidak mengenang budi dan sebagainya. Jadi ini telah menyebabkan berlaku keadaan yang tidak baik dalam industri kerana kita nak satu keadaan ataupun industri yang harmoni, yang mana kita boleh hidup bersama walaupun kita berbeza pendapat. Okey. Kita kena ingat kehidupan kita ni hanya sementara. Yang apa saja yang kita buat hari ini akan berakhir apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir. So kena ingat, ada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang dalam keadaan COVID ni, yang tiba-tiba suddenly kita dengar meninggal dunia dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita doakan mereka agar Allah merahmati mereka. Jadi kita kena faham keadaan dunia hari ni, walaupun muda, walaupun tua, memang dari dulu pun kalau ajal maut ni tidak mengira usia. Tetapi hari ini kita lihat begitu ramai sekali orang muda yang tiba-tiba mati. Mati mengejut, mati sakit jantung dan sebagainya. Something wrong somewhere. Tapi kita tak nak tuduh apa-apa. Ada yang mengatakan kerana vaksin. Ada yang mengatakan kerana penyakit ni, COVID ni. Ada yang mengatakan kerana telah ditakdirkan. Ya, pada saya bersetuju. Telah ditakdirkan itu iaitu sesuatu ketetapan ataupun ketentuan Allah SWT ke atas masing-masing, diri masing-masing. So kita kena ingat bahawa setiap manusia akan didatangi oleh malaikat maut, iaitu
Israel. Apabila tiba masanya, Allah SWT tidak lewat seminit, tidak juga lewat walau sesaat, pasti kita akan dijemput. So kita kena ingat. Sebab itu saya kata, kalau kita komen yang tak elok pun, apa yang kita dapat? Kalau kita komen puji, Alhamdulillah. Kebanyakan orang lebih senang dengan pujian, lebih senang dengan kata-kata yang manis. So itu apabila kita menyedapkan hati orang, apabila kita berkata sesuatu yang baik, yang boleh menyenangkan hati seseorang yang lain, maka Allah SWT akan memberi kesenangan, kemudahan juga kepada kita. Kerana setiap apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, Allah SWT tak pernah meminggirkan. Dia malah akan membalasnya. Mungkin 1 kali, 10 kali, ada yang 700 kali. Begitu juga dengan kehidupan kita. So, jadi, saya berpandangan bahawa sekiranya kita nak komen, kita komen, boleh kita komen mengenai mutu suara, mutu muzik dan sebagainya. Tapi jangan komen peribadi, kerana kita tak tahu kerana satu jari kita menuding orang lain, ada 3 jari lain yang menuding kita. Jadi kita kena ingat bahawa kita sendiri, semua manusia ada kelemahan masing-masing. Dan kita ada aib masing-masing. Masing-masing kena jaga aib. Ini ada yang masuk ke dalam channel menggunakan akaun YouTube. Tak tahu siapa, saya pun tengok mungkin palsu ataupun tidak beridentiti, bercakap, komen dengan begitu teruk sekali. Kadang-kadang kita baca pun nak tergelak pun ada. Kerana mereka menyangkakan dengan berkata buruk itu, mereka akan berasa puas hati. Sebenarnya apa yang kita puas hati apabila kita mengata sesuatu yang buruk tentang orang lain adalah sesuatu yang mendatangkan dosa. Yang mana kita akan berdosa lah kerana kita menyusahkan hati orang, menyakiti hati orang. So sahabat semua saya pun bukan nak berceramah sambil-sambil kita santai bercerita pasal kumpulan yang kita minati. Kita selitlah sikit-sikit doa, sikit-sikit nasihat. Kerana ad-din itu ataupun agama Islam itu adalah nasihat. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kita harus menyampaikan walaupun sepotong ayat ataupun satu pengajaran daripada setiap yang kita pelajari daripada agama kita. So dari sini di dalam konten saya mengambil kesempatan untuk sama-sama menasihati diri saya sendiri dan anda semua. So kita cuba ingat bermuhasabah diri. Sebelum kita nak komen tu, kita tengok dulu apakah betul, adakah baik komen kita itu untuk orang baca, ataupun kalau kita sendiri, katalah sebelum kita letak komen tu, kita bayangkan orang lain sedang komen diri kita begitu. Macam mana kita rasa? Kalau kita rasa, okey, so bolehlah kita komen. Tapi kalau kita rasa, kalau orang kata aku macam ni, mesti aku jadi marah. So kita jangan buat macam tu. So itu kita kena be realistic. Kalau nak juga kata, buat konten macam saya. Kita nak kata orang, nak bagi tahu fakta ini dan sebagainya, kita buat konten, buat satu video macam ni, kita paparkan kepada orang lain. Kita cakap, okey, orang ni dia tak boleh main muzik, ni orang ni perangai dia macam ni apa semua. Kita masukkan dalam konten yang mana kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang kita katakan. Ni tak lontar batu sembunyi tangan. Akaun YouTube fake, komen macam-macam yang menyakitkan hati orang lain. Saya alhamdulillah, Allah SWT bagi saya kekuatan sejak daripada ekspedisi berpecah dulu. Ada tim Izo, ada tim penyokong Mael. Saya terima macam-macam tomahan, tuduhan, fitnah dan sebagainya. Jadi saya telah lali dan belajar daripada kesilapan itu. So hari ini saya menasihati anda supaya kita sama-sama ingat bahawa kita akan mati. So sebelum kita mati, jangan kita keluarkan satu benda yang boleh menyakiti hati orang lain. Okey, saya tak nak panjang. Kita berbalik kepada Mei
dan MAX tadi. May adalah satu nama besar. Saya bercakap dengan Yus, whatever you do, kita mesti kena buat realistik. Dan kamu jalan dengan May. Dan kalau Man, sebab saya tak boleh menjebelahi mana-mana kerana kedua-dua kamu tak pernah ada permusuhan dengan saya. Yus Abu pun tak ada permusuhan dengan saya. Man dengan AG pun tak ada permusuhan. Jadi saya tak boleh menyebelahi mana-mana. Saya neutral. Apabila saya buat konten macam ni, saya komen berlandaskan fakta dan realiti. So hari ni saya nak bagi tahu bahawa kumpulan May ada sedang merancang, mereka sedang praktis kumpulan May iaitu Abu dan Yus, dan drama Wak dan penyanyi baru, dia tak bagi tahu nama. Penyanyi yang baru tu dah tak ada. Kata Yus, dia cari penyanyi yang kalau boleh dekat dengan Ipoh, supaya mereka boleh berlatih lebih kerap. So saya tanya, Yus, adakah penyanyi ni okey? Dia kata okey. So far dia telah berlatih beberapa kali lah dengan penyanyi ni. So kita alu-alukan kedatangan dia. Mudah-mudahan dia dapat menyinari kumpulan May dengan suaranya dan dengan karya-karya baru dari Abu dan juga Yus, ataupun mana-mana lagu yang mereka ambil. So itu perkembangan terkini mengenai kumpulan May yang saya tahu terus daripada mulut basis kumpulan May iaitu Yus. Mengenai Max pula, mereka telah menyiapkan 2 buah single yang mana saya dapati sebagaimana yang saya katakan bahawa lagu fast mereka rancak, lagu slow mereka juga muziknya keras. So saya cuba mengamati, saya dengar lagu slow mereka 2-3 kali baru saya masuk tapi lagu fast sekali dengar, alhamdulillah okey. Saya dengar penglibatan Oni dalam penataan suara ataupun dia guide vokal AG. Itu satu perkara yang baik dan mereka masih lagi merahsiakan gitaris dan juga bassist mereka. So kata Man, waktu ketika rakaman, dia kata waktu lagu fast tu jenuh jugalah. Berpeluh-peluh dia kata, Eddie, dia kata. Sebab lagu tu ada banyak pattern lah. So saya dengar pun memang betul lah. Saya dengar yang raw raw material yang dah siap rakam tapi belum siap mixing dan mastering. Mungkin ada benda-benda yang dia touch up, mungkin ada nak masukkan keyboard, string dan sebagainya. Supaya muzik penuh dan sebagainya. Yang saya dengar tu raw, very raw. Dan saya akan pendengarkan sikit je kepada anda supaya anda boleh nampak gambaran apa yang Max dan iaitu Man dan AG akan lakukan dengan single mereka yang 2 buah lagu tadi. So kita sama-sama doakan supaya May dan Max sama-sama maju jaya. Begitu cara kita hidup ya. Sebagaimana ekspedisi dulu saya didatangi oleh beberapa orang daripada Syed Mael, ajak saya dan suruh saya ceritakan mengenai ekspedisi, dan saya bercerita kerana saya berhak untuk cerita kerana memang saya yang menubuhkan ekspedisi itu. Daripada peringkat awal saya kenal Mael dan kita orang form ekspedisi, kemudian baru kita cari musician. Okey, itu semua orang dah tahu. Saya pun tak nak panjangkan. Nanti ada pula yang kata balik-balik pengasas, balik-balik isu pengasas. Saya tak nak cerita pasal tu. Tapi ekspedisi sekarang ni untuk saya lah, saya tak kisah sama ada Mael atau Izo, mereka kedua-dua mereka sebelum ini adalah sahabat saya. So jadi saya tak nak sama sebagaimana May dan MAX, saya tidak mahu menyebelahi mana-mana ekspedisi. Kalau ada 2 ekspedisi, dua-dua ekspedisi adalah saya terima mereka. Saya tak nak beza-bezakan. Saya tahu di side Mael dia ada vokal asli. Maknanya yang bila kita dengar lagu ekspedisi tu, vokal Mael tu ialah vokal asli ekspedisi. Bila kita dengar side Izo, gitar asli
gitar yang asli, maknanya goreng, solo dan sebagainya, strumming, riff, semua adalah gitaris yang asli. So kita raikan mereka berdua. Begitu juga dengan May dan Max, kita raikan. So sebagaimana yang saya janjikan, nanti selepas saya sudahi perkara ini, anda boleh dengar introduction lagu Max yang saya perdengarkan sikit saja. Jadi kita tak boleh siarkan lagi sebab apa? Mereka tak siap lagi. So saya bagi dengar sikit, nanti komen lah ya. Okey. So saya tidak panjangkan, kita sama-sama dengar. Okey. Saya harap semua daripada kita, saya dan anda semua mendapat taufik, hidayah dan inayah. Dan hendaklah kita jaga solat. Solat 5 waktu ni penting. Saya minta maaf ya, kita terpaksa ingatkan sebab solat 5 waktu ni, especially subuh, memang susah ya. Waktu sedang kita tidur lena, nyenyak, memang susah lah kita nak bangun pagi. Tapi kalau kita bangun, bermakna Allah SWT tahu effort kita, usaha kita untuk bangun tidur. Daripada kita sedang lena nyenyak, kita kuncilah jam ya. Kita ada handphone sekarang ni, semua orang ada handphone, letak clock tu, alarm ya. Letak pukul katalah subuh masuk 5.55 kata. Kuncilah jam 5.55 atau pukul 6 bangun. Kalau kita tak nak ke masjid buat masa ni kerana kita bimbang COVID dan sebagainya, ataupun kita tinggal jauh daripada masjid, kita kunci jam, make sure kita bangun solat subuh. Sebelum solat subuh, kita solat sunat fajar 2 rakaat. Yang mana Rasulullah kata solat sunat fajar ini 2 rakaat lebih baik daripada seluruh alam. Apa saja yang ada kat dalam alam ni, yang kita nampak dan lihat, maka solat sunat 2 rakaat itu lebih baik daripada seluruh alam ini. So jangan lepaskan peluang ini. Apatah lagi subuh solat subuh itu sendiri. Solat subuh itu sendiri memang sangat besar fadilatnya. Lepas kita solat subuh, kita baca surah Al-Waqiah, mesti wajib. Dan kemudian kita solat sunat duha. Baca Quran sikit, sampaikan waktu duha, solat sunat duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat, ikut kemampuan kita. Bacalah apa-apa surah yang kita hafal. InsyaAllah Allah SWT janji bahawa kita tidak akan papa kedana. Ingat surah Al-Waqiah dan solat sunat duha ni menjanjikan kita tidak akan papa kedana. Ada cara Allah SWT akan datangkan rezeki kepada kita. So mudah-mudahan ia bermanfaat. Kita dengar sebelum tu, wabillahi taufik wal hidayah wa innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar sedikit sedutan lagu MAX. Roll. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.